bila dah lama dia buat kes-kes macam ni, aktiviti macam ni, dia akan datang dekat kita. Sebab apa? Okay guys, kita kupas sikit topik lama lah. Banyak passion muda-muda single yang belum kahwin. So you tahulah kalau lelaki muda single belum kahwin ni, most of the time dia akan banyak buat aktiviti sendiri, beronani. So bila dah lama dia buat kes-kes macam ni, aktiviti macam ni, dia akan datang dekat kita. Sebab apa? Dia perasan pertama, nafsu dia berkurang. Bila tengok someone yang dia nak, dia minat, berkurang. Tak rasa geram tu tak ada. Okey, yang kedua, morning wood dia. Morning wood sepatutnya untuk orang bawah 30 macam tu kena ada 5 kali seminggu. Tapi dia kata macam seminggu sekali, seminggu 2 kali je. So apa yang berlaku? Bila kita beronani ni, dopamin dalam kita punya brain akan meningkat. Tapi over the time, because of frekuensi terlalu banyak you buat, kita punya reseptor untuk dopamin tu akan berkurang. So sexual desire akan turun, you punya morning wood turun, and erection you tak akan tahan lama. So bila you dah dapat simptom ni, masa tu you tahu you dah ada masalah. Kalau anda kat luar sana nak hentikan tabiat ni dan mencegah komplikasi seperti mati pucuk, boleh datang ke Suami Sihat. Kita bincang, jumpa dulu, tengok tips dan trik apa yang boleh kita bagi. Boleh klik link di bawah.